jangan percaya pada best friend ni. Best friend ni lah yang akan dia, sebab tu lah best friend ni, kalau you ada benda, jangan cerita, diam je, simpan. Memang pelik, memang sakit, rasa macam tak bercerita. Alamak, macam mana aku nak share ni? Alamak, aku nak share satu benda ni kat kau ni, aku nak kena bagi tahu. Yang jangan cerita, simpan. Kalau you dapat pinjaman ke, kalau you dapat apa-apa ke, you dapat laki elok ke, apa, pak kahwin terus. Kata, kau tak beritahu aku pun kau nak kahwin. Kau tak beritahu dah kan, aku nak kahwin kau. Ya, kau memang kahwin aku, tapi ini personal aku. Yes, kau memang kahwin aku, kan? Kau memang comeback aku, tapi ini personal aku, dan aku rasa aku kena ada, orang kata, privacy. Yes, tak semua benda aku kena cerita dengan kau, tapi this is my happiness. To stop. Sebab for me, kawan, just kawan. Because kita tak tahu diorang ni rambut sama hitam, hati lain dik. Kau perempuan, si cantik belakang you tak adalah cantik, kau make up pun tebal, kau ni banyak orang macam tu. Percayalah sis, kawan-kawan baik ni memang tak lama, tak cepat, mungkinlah bertahun, 2-3 tahun dia akan ni